4 perkara wajib sebelum korang beli standing cooker. Perhati betul-betul dapur ni. Nombor 1, arus elektrik. Ini ramai orang tak ambil kisah sangat. Sebab korang kena tahu standing cooker ni dia ada voltage yang agak tinggi tau. Kalau wire rumah korang tu tak support, bahaya tau, boleh terbakar rumah tu. Walaupun dapur ni pakai gas tapi oven yang pakai elektrik, tetap kena check power support elektrik dulu. Lagi satu, switch kena dekat dengan cooker hood. Jangan kongsi extension atau double plug dengan appliance lain. Nombor 2, size standing cooker. Yang ini pun penting. Kalau rumah baru, pastikan tabletop korang tu kena selari dengan standing cooker ni. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Lebar pun kena kira sekali supaya fit elok dengan kitchen cabinet. Nombor 3, ruang. Yang ini pun penting. Pastikan jarak di antara standing cooker dengan cabinet ni ada ruang untuk senang ventilation dan installation. Kalau rapat sangat, habis boleh efek cabinet korang. Nombor 4, jenis burner dan capacity oven. Kalau jenis suka masak banyak, ambil yang 5 burner tambah sekali dengan oven besar supaya lebih praktikal. Masak lauk banyak sekaligus pun tak jadi masalah. Kalau semua family, ambil yang 4 burner ni pun dah cukup. Jadi, kalau korang tengah cari standing cooker, inilah tempat dia.